Kau memang sial! Encik Arman bin Awang, anda telah disabitkan atas kesalahan membunuh seorang lelaki yang juga merupakan ayah kepada suspek, Awang bin Ramli. Dan anda mungkin akan disabitkan atas kesalahan di bawah Kanun Kesiasaan 302. Setakat ni jelas? Atau ada benda kau nak nafikan? Ha? Semua benda yang saya buat ni, semua yang bersebab saya terpaksa. Man, tolong pergi kedai jap. Beli santan. Mak nak masak. Boleh, Mak. Ya. Kau nak pergi mana? Kedai jap, beli barang. Kau lah. Arya, sini jap. Dah mandi belum? Betullah wangi. Hei, ni atas. Aku nak. Tak nampak ke I tengah buat apa ni? Abang, pagi tadi ada orang call I. I rasa bank kot. Bila you nak selesaikan hutang-hutang you tu? Alah kau ni, aku baru balik kerja, kau dah nak start memekak kan? Nanti aku settlekan lah. Lepas tu, you tak boleh ke nak tambahkan simpanan, saving ke? You tak ada inisiatif lain ke nak tambah? Dah sekarang ni, aku seorang je yang kerja. Kau ingat aku mampu ke nak cover segala benda ni seorang-seorang? Kau tu suri rumah je, senang cakap aja. Sebelum kahwin, you janji macam-macam dekat I. You janji nak banglo besar lah, apalah tu lah, ni lah. Tapi sekarang, you siap suruh I resign daripada tempat kerja I. Kau nak samakan cerita dulu dengan cerita sekarang? Dulu lain lah. Sekarang kan ekonomi dah macam haram. Kau tak faham ke? Dah saya cakap dengan you. Eloklah. Kau tak payah cakap apa-apa. Sebab setiap kali kau buka mulut, puan, setiap kali kau buka mulut, bikin bingit je, kau tahu tak? Bodoh. Arya, masa untuk bersukaria. Diam! Sejak bila kau tahu kerja kotor bapak kau tau? Astagfirullahaladzim. 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 Apa dia aku nampak tadi tu? Apa jadi kat hidup aku? Sial lah.
Menung apa? Laki kau balik, ambil lah air. You buat apa? You buat apa kat anak kita? Bang. Kau ni tantrum apa hal pula ni? Aku baru balik kerja dah kena lempang kan? Aku buat apa dekat anak kau? Ha? Anak kau elok aja kan? Aku buat apa? Siapa bagi tahu kau benda-benda fitnah ni? Itu you tak perlu tahu. Yang you perlu tahu sekarang ni, I dengan anak-anak I akan pindah keluar daripada sini. I nak balik kampung. I tak nak serumah dengan binatang macam you. Alah. Jom, kau ingat aku heran? Jadi, kau pun saksi kepada pembunuhan itulah. Jap. Dek, ayah kat mana, Dek? Ayah dekat atas rasanya. Bagi ayah kamu, pakcik ni ada bisnes sikit. Bagi, boleh? Boleh. Pakcik tu, Kejap Ayah. Oh, ayah. Nak. Mak kau tu jahat. Dia memang layak mati. Kau kalau nak cari perempuan, kau jangan cari perempuan macam mak kau ni. Sebab tu aku buat dia macam tu. Dia tak layak untuk hidup. Kau keluar Ayah katakan Walaupun dialah ayah saya buat selamanya, tapi bila tengok daripada perbuatan kotor dia tu, saya tak mampu dah. Jadi, kamu ambil keputusan untuk... Inspektor, semua benda dah depan mata kot. Saya dah malas saja di barua dia. Bantu saya, please. Ayah sakit. Sudah. Jangan melawan. Kau memang sial! Kau tahu tak anak kau binatang? Bodoh! Keluar rosakkan adikku! Macam ni aku buat je sial! Saat saya bunuh ayah saya sendiri, tak ada pun rasa penyesalan dalam diri saya. Maafkan Abang Arya. Sebab bagi saya, dia dengan iblis tu dah tak nampak beza dah. Terpaksa.